Hello. Yo, Awak tu? duduk mana? Ada kat Tasik Gulim lah. Buat apa ni Kelim? Saja lepak seorang-seorang. Awak? Rancak. Boleh lah kalau hang rasa nak kena angin simpul-simpul bahasa. Tu aku tak tahu apa ni, ingat. Nak report kau? Tak aku biar duit. Boleh tak? Mai. Biar nak ya. Boleh lah. Baik aku kopi yang kau-kau sikit. Kopi kau cus duit. Habis ya. Okey, jom. Suatu malam Adam bercerita, hawanya tak sampai juga. Aduh, nak berjalan jauh pula. Rela ku tunggu. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Ku tunggu. Weh, lah. Oi, Nabi. Oh, How are you? fine. Sorry lah lambat sikit. Uish, hang main kopi je. Main kopi. Macam tahu-tahu no. Kedai kau ramai ni. Lewat sikit lah. Uish, segar aku Macam nak ni makan lah. ramai. Penuh no. Tak biar punya. Memang bosku lah ni. Mari duduk. Aduh. Kopi hang ni tak pernah mengecewakan tau. Rasa dia memang padu dengan puasa. Terus naik ke langit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak selesa hang buka bisnes kopi mamu ni. Rezeki. Alhamdulillah. Ni, duk sembang pasal nak kopi je lah. Kau kerja mana ni? Aku setakat lah aku tak kerja mana-mana. Aku duk cari juga. Tapi payah aku nak dapat kerja yang macam yang aku nak. Aku nak kena tanggung lagi, nak tanggung komitmen tu lagi. Macam-macam lah aku nak kena tanggung. Kerja susah nak cari. Pening aku. Ni, duk sabuk-sabuk nak tanya si Mayang jaga. Aku Maya. Okey lah aku jujur dengan hang. Aku kata buat Maya ni aku tinggal lama. Dia tahu aku cakap aku terlalu sebelum ni aku pergi kerja aku okey. Semua komplit kan. Apa yang aku nak semua dapat. Tapi bila kalau kita buat Maya ni kan, terus-terang aku cakap aku gagal. Lama lah aku tinggal. Kau yang tak semayang. Kan tak, semayang ni lah punca kita mendapat kejayaan. Semayang ni lah tujuan utama kita. Dalam surah Baqarah ada bab ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Sebenarnya orang beriman tu dia akan solat, dia akan tunggu dengan sabar sampai Allah bagi bantuan kepada dia. Solat ni kan susah pun, 5 waktu lah. Bangkit subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Betul. Kita tujuan utama kita ni semayang tu. Hak ni orang kata misi masa depan, raja-raja apa semua ni misi masa depan. Zaman Nabi dulu tiang-tiang berniaga, orang azan semua tinggal berniaga, tak ada kala orang nak curi ke apa, orang pergi. Yang penting semayang. Semayang kena semayang dengan tinggal. Betul ada juga sebut inna solat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat tu dia mengajar kita, dia halang kita pada buat perbuatan keji dan munkar. Kalau tak solat hancur. Kita tak ada istilah orang baik tak solat pun dia tetap baik. Kalau orang baik tu dia solat. Kalau dia tak solat tu memang dia tak baik. Allahu Akbar. Dia cara dia dah tu. Azan tu. Masuk Zuhur ni. Masuk Zuhur dah. Jangan bayang bagian insah sikit. Cuci sikit tiang. Jom. Dah.